Yen, ibu nak pergi kerja ya? Baik ibu, semoga ibu seronok kerja hari ni. Petang nanti kita makan sama-sama, okey? Hahaha, seronoknya main game dalam phone ini. Hello? Apa? Ibu Yen kena langgar kereta? Maaf Yen, doktor dah cuba tolong tapi doktor tak dapat selamatkan Ibu Yen. Ibu, kenapa jadi macam ni? Pemandu kereta tu main handphone masa bawa kereta, lepas tu langgar Ibu Yen. Yen mesti cari keadilan untuk ibu. Kenapa polis kata dia tak salah? Dia bawa kereta sambil main handphone. Ibu awak jalan melintas tak tengok kiri kanan. Ibu awak yang salah. Tak mungkin. Kenapa polis nak bela dia? Mesti ada benda pelik ni. Bukan salah saya. Ibu awak yang salah. Terima kasih sebab tolong saya tadi. Kan awak janji nak bagi saya duit kalau saya tolong. Hahaha, ambillah duit ni. Sekarang kes dah tutup. Maksudnya, polis Izzati ambil duit untuk tutup kes ni. Yen dah rakam semuanya. Puan, saya ada nak laporkan sesuatu yang penting. Baiklah, saya akan hukum mereka. Awak ditangkap sebab main handphone masa memandu. Dan awak polis Izzati juga ditangkap sebab ambil duit haram. Macam mana puan tahu semua ni? Yen dah rakam perbualan awak berdua, ini buktinya. Oh tidak Yen, tolong maafkan kami. Jangan masukkan kami ke dalam penjara. Apa pendapat korang? Patut tak mereka berdua masuk penjara?